Okay guys, bersama kita di episod 2 di mana guys? Anik, aku lagi lebih pada kau. Apa nama podcast kita? Ambil Corner Podcast. Untuk episod 2 ni, kita hari tu kita ada call out lah seorang guest. Tapi mungkin tak berkesempatan minggu ni, tapi kita panggil pula guest-guest lain lah yang kita rasa dia agak lebih profesional dan dia lebih technical, sebab kita tengok banyak ulasan-ulasan off record yang dia orang buat lah berkenaan game-game ni. So hari ni kita kenalkan brother, selain bersama saya Tuan dan Anik, kita ada brother Ikram Chelsea. Ikram Chelsea. Salam. Salam. Okay, tak lupa juga kita kepada brother Bruno kita. Abang Syafiq Bruno. Ya. Bruno. Baik. Okay. Tujuan kita punya podcast hari ni, kita nak sembang sikit pasal game grouping stage dah lepas. Grouping stage. So kita recap lah 5-6 game. Sorry, bukan grouping stage dah lepas. First game dalam grouping stage. Orang saya. Itulah kelebihan cohort. Okay, first game untuk grouping stage dah lepas. So mungkin nak recap 5-6 game. Pendapat orang macam mana, kita sebagai orang boleh kata layman lah, bukan professional pandits, untuk kita bagi pendapat sikit. So kalau tengok game minggu ni ada banyak gila kejutan, dan banyak expectation yang kita fokus lain daripada apa yang terjadi pada reality. So aku rasa bukan kita je, online pun fokus jadi benda lain. Okay, mungkin first game yang kita boleh sentuh, kita recap sikit episode 1. Hari tu Anik ada cakap pasal South Korea. Betul tak? Anik cakap apa? Anik cakap yang South Korea, Link Japan, dia ada semangat juang yang tinggi. Dan betul, apa yang terjadi ialah South Korea menang 2-1 ke atas China. Republic China. Republic China. Dik, apa pendapat kau? Adakah kau rasa puas hati ataupun apa yang kau nak ulas pasal game tu lah? Kalau untuk South Korea, macam yang saya memang expect salah seorang daripada Son Heung-min ataupun Lee Kang-in akan menyerlah. And terbukti memang Lee Kang-in dia menyerlah. Dia ada Dia score. Alamak, saya rasa dia score. Yang saya pasti ada 1 gol 1 assist datang daripada Hwang In-bom. Dia punya midfield. Right? Cuma Lee Kang-in tu saya rasa dia adalah yang paling menyerlah lah pada game malam tu untuk tim South Korea, sebab satu daripada, walaupun badan dia kecil, dia boleh try daripada jauh, rembatan dia padu, rembatan kaki kiri dia padu, and one of the free kick specialist untuk South Korea. Itu Hwang In-bom pun dia punya work rate dia tu tinggi. Cuma saya tak dapat tengok Son Heung-min beraksi lama sebab segah tu dia dah kena tukar. Dah barai. Mungkin sebab cuaca. Umur dia berapa sekarang? Nak kata dia dah 30 lebih lah. Kau tengok tak game Korea ni? Saya tengok highlight je. Saya tengok highlight lah. Tapi mungkin ada game yang awak akan ulas kejap lagi lah. Betul. Tapi saya jujur pada awal lah. Saya memang tak tengok dah. World Cup. Tapi yang saya boleh katakan, saya tak miss highlight. Okay. Jadi amat highlight. Betul. Jadi tapi apa yang aku boleh katakan dekat South Korea punya team ni, diorang punya macam kau cakap, semangat juang diorang tinggi. Satu, aku agak terkejut diorang boleh sedominan macam game lawan Czech Republic. Lincah satu, laju, and then try diorang bukan sikit, banyak agak kan. So kau rasa ni South Korea ni akan beraksi di kata tempo yang sama bila lawan tim lain? Bagi aku, South Korea dia akan kekal dia punya tempo ni. Gameplay dia akan main tempo yang laju lah. Sebab itu memang dia punya identity lah rasa. Kau yakin dengan South Korea? Kau minat Korea? Yeah. Betul lah, confirm
bukan minat lah, dia support lah. Sabar lah. Yelah, muka pun K-pop Z aku rasa sesuai. Okay, next game yang aku rasa kita menarik untuk perkatakan mestilah tim tuan rumah USA menentang USA menentang apa? Tak aku tak study ni. Menentang Paraguay. Okay. Kalau kau nak tahu dekat USA sebab dia tuan rumah, dia punya player Pulisic je. Dia sekarang tengah di-hypekan kau-kau lah. So macam yes, Captain America. So Dia ada gelar Captain America. dan tapi dalam game tersebut aku tak tengok game tu. Dia tak adalah skor game tu, tapi kemenangan 4-1 tu bagi aku satu impact yang bagus untuk tuan rumah lah. Dapat orang kata kau dah tuan rumah, first time kot main 48 team, lepas tu kau menang 4-1. Dia jadi satu kebanggaan dan satu berbaloi orang beli tiket. Cuma apa yang menarik untuk aku sebutkan ni personally lah, yang skor 2 tu Bologan. Apa nama sebutan? Yang penting dia bekas striker ni lah. Itu yang tak puas hati sebab dia dijual sebelum masuk ke ni, tapi aku tahu dia nak keluar. So aku rasa macam asal kita hilang striker macam ni, lepas tu kita tak ada striker bertahun-tahun. Ni Arsenal punya case lah. Tapi dia memang perform dia lah. Tak salah aku dia sampai pergi WA main USA. Itu pun antara yang Timothy aku sikit lagi nak cakap Joshua. Itu striker. Apa Timothy Weah dia winger. Dia convert je striker. Dia boleh main winger ataupun wingback lah. tengok game tu. Kebanyakan yang game macam yang tim-tim macam ni tak tengok sangat, tanya highlight je lah. Okay, so apa yang korang boleh perkatakan tentang game USA lawan ni menang 4-1? Adakah memang kau rasa memang Should be USA memang kena menang lawan Paraguay, sebab Paraguay untuk season World Cup kali ni diorang tak ada star pun dalam squad diorang. Kalau ada pun yang sekarang belum main lagi, tak silap saya Sanabria game Paraguay tak silap striker dia lah. okay. Kalau ada pemain yang ada nama lah, siapa legend Paraguay lah dulu? Apa Santa Cruz ya. Kalau Luis Suarez Uruguay Suarez tu. ini Paraguay kan. Paraguay Sudah. Tak main lah ya. Macam mana boleh tahu sebelah? Okay, kita macam ni. Dia sebelah ke? Tak tahu lah. Sebab urut dengan parah je lah. Tapi Jangan sampai kekacip kat sini. Okay, next game game yang menjadi yang orang tunggu-tunggu lah. Aku boleh kata game antara Brazil dan Morocco. Expectation orang kemungkinan Brazil akan menang, tapi kita tak boleh deny yang Morocco adalah semi-finalist World Cup yang lepas, betul tak? Diorang pun mesti nombor 7 sekarang. 7 Kita nombor 6. Brazil dua lah. Okay, so apa yang kau boleh perkatakan, korang boleh cakap lah, apa yang kau boleh katakan tentang game tu? Kenapa Brazil tak menang ke? Hiccup tu kat mana ke? Kalau tengok gameplay, sebab game Morocco ni kan dia punya serangan counter attack ataupun direct counter attack lah. Diorang memang main pas laju, sebab diorang ada left back dengan right back yang orang kata world class. Hakimi, lepas tu left back dia Nori Algeria. Tapi saya bayar sebab yang last week dia pasal Korea punya player, tapi badminton. Boleh katakan Morocco sekarang diorang tengah banyak dengan player yang terapi lah. Kita ada Brahim Diaz, lepas tu kita ada yang baru masuk Bayern tu, Saibari ke apa tak? Striker Macam dia left back Mazraoui Mazraoui. Tapi macam Chelsea kalau botak memang ada power. Dia kadang dia jadi left back, kadang Morocco convert dia jadi CB defend lah. Sebab Morocco kan masa first game lawan Brazil tu dia tak ada CB utama dia. Siapa tu? Augard yang main dekat West Ham. Aku dah handle lah Ram. Aku nak dengar dia tu. Minta maaf kau. Kita dah level karangan dia. Okay, tapi sebagai penyokong Manchester United, apa kau punya feedback kau tengok Mazraoui botak dan aku rasa boleh kata agak perform lah. Sebab ada satu lagi bekas menu aku kasi cerita sekejap lagi. Confirm. Mazraoui ni. Okay. Sekali lagi Sound tak tengok game ni. Tapi bila saya tengok highlight, Mazraoui memang perform betul.
Dia punya hantaran. Aku boleh cakap gini, highlight dengan late for Pau kamera. Betul lah. Tapi saya ada study juga pasal Mazraoui. Okay. Dia punya masalah injury. Di MU pun dia tak dapat banyak sangat peluang bermain sebab Okay. dia di cover oleh Dalot. Yes, of course. Kata ada kita punya mak MU kat situ. So diorang Mazraoui ni, dia punca dia tak mampu nak perform tu, satu injury. Kedua dia tak dapat dia punya minit permainan. And mungkin lah, ini aku tak sure, dia orang punya dia orang punya tactical tak kena ke, saya pun tak pastilah, saya bukan pandit yang profesional, tapi itu yang saya boleh ulaskan tentang Mazraoui ni lah. Okay. Faham. Tentang tim Brazil lah. Brazil, okay. Kan, kau rasa dia deserve satu sama ataupun sebenarnya dia boleh menang? Dan kalau tak kalau kenapa dia satu sama? Sedangkan kalau tengok barisan dia orang kali ni agak solid lah. Kan, kau ada Vini lah. Kalau ada Vini tu dia bagi aku agak solid lah sebenarnya. Kau tengok gol Vini macam mana? Oi, Syirik bagi aku power lah gol tu. Gol tu nak menunjukkan bukan pasal kau power. Kau ada keyakinan, kualiti tu untuk kau ada keyakinan. Kau boleh hebat macam tu. So agak-agak kenapa tak menang? Ke sebab Neymar tak main versi ke sebab apa? Kalau kita back sebab lawan Morocco kan semi-finalist, lepas tu finalist Africa Cup, and dorang pun tak jauh pun ranking dunia dengan 7. Should be game tu akan jadi bestnya kalau banyak gol. Seri tu wajar, orang kata wajar seri sebab dua-dua kuat. And Brazil pun boleh katakan tim dorang kali ni superstar, tak semacam generasi yang lama-lama kan. Okay. Make sense. So ni kau rasa Brazil boleh pergi sampai mana paling jauh? Adakah dia boleh jadi calon finalis atau juara, atau sampai mana kau rasa? Kalau semi maybe, tapi saya yakin dia boleh layak ke next round lah. Next round tu dia Round 6 30 juta round of course best water kita. Tapi Malaysia qualifykan naik lah. Dia antara kelab ataupun negara yang sepatutnya masuk at least semi, sebab yelah kita tolak tepi underdog apa semua kan. Tapi Brazil ni dah satu nama yang dia orang carry nama yang besar tau, daripada zaman-zaman generasi Ronaldo lah, Rivaldo, Ronaldinho tu semua. So dia orang carry that name tu, dia orang should be sepatutnya dia orang at least semi. Yalah, kalau kita tahu Brazil ni, dekat Brazil bola ni dah jadi macam dia punya agama lah. Kan, daripada dia kita tanya kau World Cup, ada ke World Cup finally hidup ni yang tak ada Brazil? Tak ada lah. Kan, rasa dia participate je semua kan. Yang aku rasa sepanjang aku hidup, mungkin yang aku tahu sekarang Itali lah. Aku rasa Brazil tu memang regular tim yang masuk. Dan Brazil ni memang, kalau Brazil mana ada orang cakap Brazil ni netball ke, Brazil ke hoki, Brazil mesti bola. Brazil dengan bola. So aku rasa expectation orang sangat tinggi lah. That's why itu pun menjadi bebanan. Bila kau jadi tim yang besar ni, ada beza dengan tim yang underdog. Kau tengok dia boleh fight sebab dia kurang sikit tekanan. Aku tak tahulah, mungkin setiap orang tim masuk ke ada tekanan. Tetapi Brazil ni lain sikit. Memang dia dah negara bola. So tapi aku rasa first round game dekat grouping ni dia mungkin ada memberi impact pada fans yang tim ni boleh pergi tak boleh pergi, tapi kita ada 2 lagi game dalam grouping, which is banyak lagi masa untuk dia ubah segalanya kan. So kita move to next next game yang bagi aku dia paling power lah untuk match kali ni dari segi skor, iaitu Jerman melawan what we call Curacao. Okay, Curacao. Macam nama negeri aku boleh cakap aku sebagai orang yang tahun ni memilih untuk tengok semua game-game Fairy Tales team yang game kecil ni. Aku walaupun dia satu masa dia gol tu, aku bangga tu. Walaupun bukan tim ni, tapi dia rasa macam best lah. Kau boleh nampak aku panggil Fairy Tales team ni yang kecil-kecil ni, underdog ni, diorang masuk tu, diorang masuk pun diorang dah rasa menang dah. Bukan apa, sebab dia nak layak World Cup tu bukannya mudah, jalan mudah. Dan dia orang main gila. Dan baru aku tahu
dalam tim kecil ni banyak juga star-star yang tu. Nanti kita boleh cerita lagi lah. Tapi apa pandangan mungkin Ikram pasal game Jerman lawan Curaçao? Ke awak highlight kat game tu? Highlight. Okay, jadi apa pandangan mak highlight kita? Highlight saya. Highlight lah. Okay. Mat highlight. Second. Boleh. Untuk game tu semestinya Jerman akan menang lah. Expectation orang pun Jerman maybe akan menang besar. Tapi untuk dorang menang tanpa bowlers tu, benda tu yang buatkan dia jadi hype. Curaçao tu kira dia dapat skor macam apa? Cakap dia diorang dapat skor sebiji tu walaupun diorang kalah 7-1, at least diorang dapat skor sebiji lawan Jerman tu dah bermakna lah. Satu kemenangan lah. Tapi baju diorang lawa. Baju lawa. Apa brand apa? Rasanya macam local brand. Local brand. Local brand tu. Oh, local brand tu. Kebanyakan yang macam negara-negara kecil ni diorang pakai local brand. Ada orang sebeli kat pasar malam luang ke macam mana? Memang ada brand luang. Oh, okey. Okey. Apa yang menarik perhatian aku adalah game Jerman ni. Aku mesti tengok star tim aku relate sebab sama podcast ni pun ambil kau dah. So ni sebagai penyokong Arsenal Tegar, apa pendapat kau tentang performance Harvard? Lu juga dapat man of the match game tu Harvard kan? Saya akan highlight. Tak salah aku lah man of the match. Kalau salah sila komen dah kecap. Ni boleh follow ni. Okay, so dapat kau. Untuk Jerman tu pun saya dah tengok game dia dan dia punya highlight pun saya tak tengok lagi. Tapi untuk komen pasal Havertz di performance, in case kalau dia menang man of the match, itu tanda yang bagus lah untuk Arsenal. Sebab kira tu orang kata macam dia punya kebangkitan lah. Sebab sebelum ni kan dia injured kan lama. Lepas tu dekat final UCL dia score, dekat World Cup kali ni untuk first game ni pun dia score. Kalau betul dia score. Janganlah bitter. Sabar orang tengah saja tak apa Sorry Kebangkitan Arsenal ke kebangkitan Havertz? Havertz. Tadi kau cakap kebangkitan Arsenal. Kebangkitan. Yalah, kau kata Havertz daripada injury dia tu. Okay. Pagi tengok pun fizikal dia pun dah berubah sikit daripada. So kebangkitan Havertz lah. Sebab kau kata kebangkitan Arsenal, aku bukan tak agree. Aku agree je benda tu. Cuba je yalah bila dia bangkit di World Cup, ada tim-tim yang lain tengah tengah scouting. So boleh saya juga. Setiap boleh jadi kebangkitan untuk dia, tapi kejatuhan untuk Arsenal, hilang player-player yang bagus. Macam siapa tadi yang bos kata tu, yang player yang striker tadi, Balogun. Balogun tu dah keluar. Okey. Tapi kau perlu ingat ni. Havertz memang sentiasa dibayangi dengan injury kan. Bukan sekali, dia injury dah banyak kali kan. So aku nampak bagus untuk self development dia lah, keyakinan dia ni. Tapi aku rasa dia kena do something dekat dia punya injury punya management lah, supaya dia boleh menyumbang balik kepada tim. Tak boleh nafikan dia memang mungkin tournament player kot. Sebab aku tengok kalau masuk macam UCL, even bukannya kat Arsenal, kat Chelsea pun dia score lawan lawan MC. So aku rasa dia memang ada bakat itu lah. Aku tengok dia orang yang tenang lah bila main dekat game-game macam tu. So good for him lah. Pengalaman main kat Chelsea lah. Mungkin lah aku buat masa sekarang aku belum mampu nak battle. Sebab minggu lepas kita dah cakap pasal team Chelsea. Jadi aku tak pernah bagilah ruang pada Chelsea. Okay, next game yang aku nak sentuh sikit adalah game yang mungkin Ani suka lah. Dia balik ke pasal game Jepun. Sebab itu last episode Ani cerita pasal klub Asia, Jepun dan Korea. So pada kau boleh, apa kau boleh nampak pada Jepun, kenapa siapa yang deserve win, Jepun atau Netherlands? Deserve win. Personally memang kalau ikut atas kertas Netherlands. Tapi saya tak terkejut kalau Japan pun akan menang juga. Sebab saya memang expect Japan ni dia orang kata macam pengganggu lah untuk orang, untuk tim yang besar. So macam dia dah buktikan pun masa seri lawan Netherlands tu.
dengan even Wataru Endo tak ada, yang last minute kena tarik. Kaoru Mitoma seminggu sebelum World Cup dia dah kena gugurkan. Ada dengan adanya player lain macam Daichi Kamada tu, nampaklah dia punya tu macam very vision player. Kau nak nangis? Dah orang cerita tak cari cerita tu. Kalau aku kena clarify balik. Tidak, aku clarify ini bukan bersamamu. Ini aku tengok adik cakap kan, berkaca-kaca mata dia macam nak menangis. Oh, Taruendo kena tarik dia pun Heran tu dia. Lari pada kena pressure dengan Chelsea-nya fans. Kena center tim betul. aku kena ingatkan sebab aku takut Ari terbawa-bawa. Terbawa-bawa sebagai keeper dia. Aku takut lah benda-benda tu berlaku. So kalau aku betul poin-poin yang cakap tu tak dinafikan. Okay, untuk Netherlands pula, kenapa korang rasa dia tak boleh menang? Sebab dia satu nama besar juga. Walaupun kita tahu Japan tu kuat, tapi dengan ketiadaan Endo mungkin menjadi satu advantage point pada Netherlands untuk menang. Tapi kau rasa apa lag dekat situ yang buat tak menang, membuat Endo ni tak boleh menang? Saya tak sure lah Netherlands ni. Bukan sebab Jody Timber tak ada kan? Kan dia tak ada kena-mengena lah player macam tu. Winter dulu. Saya tak sure kenapa dia orang tak boleh menang. Sebab saya ini fakta Dia fact checks. Highlight gua tak tengok. Ni kau cakap tengok highlight. Producer tolong tengok balik. Mak ni tak tengok. Tapi kata yelah, kau tak tolong. Awak sendiri gelaran awak mat highlight. Kata terima ni. Guys, boleh komen bawah. Kecam berani ni. Tak apa, relax. Okay. Ilmu di sini. Ilmu di sini. Tak ada. Okay. Okay dah. Sorry, bagi saya. Dah teruskan. Okay. Kenapa diorang tak boleh menang ni mungkin lah. Pada saya, diorang tak ada finisher. Okay. Boleh nampak dia punya Gakpo lah. Gakpo. Kita boleh nampak dia punya performance kat EPL macam mana diorang Liverpool punya prestasi walaupun yang lain okey tapi diorang tak boleh finish. Sorry, tu Gakpo dia main sebagai solo striker ke apa masa game? Dia main wing Ni tengok highlight ni. Tengok highlight. Tengok game kan? Dia main nama wing kan? Siapa single striker dia? Siapa? Marlen. Dia main sebagai striker ke ataupun dia boleh jadi tak sure lah. Kena tengok balik tactical dia. Dia punya ni Marlen lah. Marlen. Walaupun saya tak betul Marlen striker. Dia betul lah, dia punya depan lah CF dia. So belakang siapa? Belakang dia punya ni Rangers Rogers dengan Gravenberch. Gravenberch aku tengok agak perform lah dia punya game. Aku suka lah tengok dia punya foot play dia agak power lah. Betul. Janganlah bisa. Tapi aku nampak producer lebih pada nak masuk, lebih pada nak sempang ni. Tapi macam saya cakap tadi, kenapa dia orang tak boleh menang dengan Jepun kan? So dia orang tak ada finishing lah. Banyak juga dia orang punya try aku rasa yang dalam game tu Netherlands banyak dia try. Berapa shots tu berapa shot saya tak pasti. So saya tak tengok je. Saya boleh kata dia, saya rumuskan apa yang kita sembang hari ni adalah pendapat peribadi. So kita menerima kalau kecaman tu ada. Contoh lah brother cakap, apa brother ni tak tengok ni, kecam saya. Kecam. Tengok. Okay kan, apa subscribe. Ada kecam minta. Okay, kita move to the next game. Yang ini aku memang nak cakap sebab minggu lepas aku ada cakap pasal tim tim yang so-called underdog lah, tim yang boleh mengacau. Tim underdog apa ni? Kita panggil apa? Dark Horse tim yang macam ni, dia bukannya dia akan pergi ke final. Benda dia mengganggu grouping pun dia dah kira bawah. So minggu lepas kita dengan guest ada bersetuju kita nak tengok looking forward tim Norway. Okay, Norway yang kita akan sembang ni. Tapi hari tu aku dah cakap tim Sweden. Sweden menentang Tunisia. Okay, nombor satu kenapa aku nak tengok game ni, for sure lah sebab aku nak tengok game KRS. Kalau kau tak boleh dekat Arsenal, dekat World Cup macam mana? Sebab kau punya perjalanan ke World Cup, kau membantu. So apa yang jadi masa game ni membuktikan, aku tak cakap dia perfect, tapi dia menyumbang lah. Dia ada satu gol, satu assist atau dua assist. Satu gol, satu assist. So tapi
tak lupakan benda ni berlaku sebab kerjasama player lain dan terutamanya pair dia main 2 striker kan. Isak 1 gol 2 assist. Betul tak? So bila aku tengok game tu aku rasa macam Bucharest ni boleh hidup kalau main 2 striker ke macam mana ini pendapat sebab aku nak tengok game tu sebab aku dah cakap walaupun aku tengok sebab Bucharest tapi aku nak tengok kan. Dan Isak pun aku looking forward sebab Isak dekat Liverpool kita tak nampak dia perform macam kat Newcastle. So aku nak tengok dekat World Cup ni macam mana. So ternyata memang diorang sekarang aku tak tahu dia keeper mendapat momentum yang baik. Kita tengok second third game. So apa pendapat mungkin Anik jangan tengok lagi ni. Bagi dia bercakap nampak dah ngantuk tadi ni. Nampak dah ngantuk tu. Okey, apa Game apa? game apa? Sweden lawan Tunisia. Tunisia. Sejujurnya saya tak tengok game tu. Okay, banyak. Tapi kira-kira dengan start first season kan? First First season. Kalau dorang kira dorang main formation apa? Rasa Kalau macam BSZ 3-2 Ke macam yang 3-3 ke 4-2-4? Kalau ikut dia punya line up first adalah 3-4-1-2. 3-4-1-2. 1-2. Isak Bucharest depan. Betul. Should be macam Sweden ni sebab lawan first game opening game dorang lawan Tunisia. Sepatutnya dorang menang berapa? 4-1. 5-1 dan ada 2 gol daripada Ayari. Ayari. Dia main mana? Brighton. Brighton. So Brighton. bagi aku kredit kena bagi dia lah sebab orang tak nampak. Bukan dia tak nampak, orang biasa kan nampak Bucharest Isak nama-nama yang besar tapi tiba dia menyelah dan dia berasa position yang 4 midfield tu. So dia boleh ni. So bagi aku harap game kedua ni dia masih kekal momentum. Aku takut dah menang 5-1 game kedua dia jadi Dorang kalah hangga seri dengan Sweden, Tunisia dengan Sweden, Tunisia grup mana? grup Asia je. Sini tengok. Boleh tengok sini. Sweden. Sweden dia dengan Tunisia, Ecuador, Japan, Jerman. Betul. Netherlands. So dia akan berjumpa lepas ni. Sekejap Sweden sekali dengan betul grup dengan Netherlands, Japan. Betul. So Sweden kira first game lawan Tunisia ni dorang memang kena menang sebab baki 2 game tu nak jumpa dengan King Asia, lepas tu dengan top 8. So boleh kata itulah sebenarnya nak tahu dia punya kekuatan team sebenar masa game 2 game tu lah lawan Netherlands, Japan. Kalau dia masih boleh kekal menang besar then kita nampak dia boleh pergi jauh lah kot. Betul. Dan satu lagi kita tak tengok impact kot lah second game, third game salah satu injury yang benda kita tak tahu squad depth macam mana kan. Betul. Okay best tapi ada satu game ni dia tak ada score tapi dia paling hype lah minggu yang sudah ni iaitu Spain lawan Cape Verde. Aku rasa mostly Malaysia tengok satu sebab macam aku tengok sebab fairy tales team lah. Nombor 2 adalah sebab Cape Verde ada rekod lawan Malaysia. Kita pun seri sama walaupun lepas tu perlawanan tutup kita kalah 3-0. Kita dah seri sama tapi game ni 0-0. Maksudnya Malaysia tahu cara tak skor lawan Cape Verde. Even Cape Verde Indonesia. Yang game ni ada tengok. Ada Tak tengok tapi boleh katakan bila bangun pagi tu viral gila-gila lah. betul. Sebab orang kata keeper dia daripada 50,000 lepas game dan lepas 2 hari dan 11 juta tak salah dia punya follower. Dalam 24 jam 5 juta. 50. Sekarang dah 11 juta. Cuba boleh tengok boleh check. Lepas hari dalam masa 24 jam lah. So memang aku kata kalau dia berhenti saya dah 40. Lepas ni World Cup aku tak tahu dia join ke tak. Aku rasa dia boleh buat paid review kot. Yalah, boleh buat fake. Sebab follower dah ramai. Influencer. Dia nak buat nak review makanan ke view apa pun boleh lah. Sebab aku rasa dia dah menjamin lah dia punya retirement plan. Betul. So Dia umur 40. kalau ikut siaran 41. Tu dan dia memang tapi kau tengok game tu bukan pasal defend power saja pun memang dia banyak crucial save lah. Yalah. Kan? Ni kau tengok Tak tengok. Okay, Spain kenapa tak menang? Kenapa dia tak boleh buat something? Kat mana? Saya rasa dia overconfident. Dia akan jadi macam tim satu lagi. Kita akan bincang sekali lagi lah. Tim overconfident. Kalau tengok sepanjang siapa yang menyelas. Orang kata sebab Yamal tak ada. Yamal main juga minit Dia main 80. Badan kalau kau tengok game tu, macam tengok game tu, bila kemasukan Yamal memang akan dia lambat game tu berubah sikit. Tapi bagi aku dah terlalu lambat. Mungkin Jamal kalau
kalau hari tu kalau Yamal dapat 20 minit main, mungkin something good may happen. Yelah, macam ni cakap lah, mungkin Spain terlalu overconfident sampai point orang lah. masukkan Yes. star player tu orang. Betul. Striker dia apa, Oyarzabal lah. Wait, Tak silap first half dia tak ada touch bola kan. tak sure, tapi lepas tu dia tukar dengan Merino kan. Michael Merino main striker kan? Aku rasa dia tak main striker. Semua fast. Kan nama podcast pun bukannya bukannya nama The Blues Podcast ke The Blues ke. Bukan Axis FC Podcast ke. Kita pula SSFC tu apa ni? Kenapa kita bincang SSFC ni? Selah kita nak sembang Okay. So nak tak nak kita kena relate lah supaya kekal konsep reality. Sebab nanti nak Anik tidur. Betul. Kan semua player tak ada. nak layan Anik tidur nanti. Lagi satu, kalau tak sebut Arsenal sekarang, mana nak naik sekarang? Yelah, betul lah tu. Nak FIP sebut Arsenal. Betul, Arsenal terbaik. Tak nak tunggu 22 tahun lagi. Oh, producer kan Arsenal terbaik. Kita terus melangkah ke game France bertemu Senegal. Last tak salah aku pertemuan 2002 Senegal menang lawan France, tak salah aku lah. Kalau salah silakan kecam. So apa orang tetap ini atau dah tahu yang ini kau mesti tengok. Ini generate. Tengok. Islam boleh. Ini tengok sampai ada orang tu cakap nak datang tapi dia tak datang kan. Siapa tu betul. Ramai asyik. Even pun dah cakap dia WhatsApp lapar nak datang. Tak datang. Mungkin ramailah tu lah. Tapi lain kali kalau dah janji tu datanglah. Okey, tapi apa kita berapa betul boleh share Ikram tentang peranan tu. Game France lawan Senegal. Kalau ikut game should be memang France akan menang. Cuma maybe akan susah sikit sebab Senegal kan boleh tekan fizikal diorang pun strong ke player diorang. Cuma kebanyakan player dia yang star dulu banyak main ke Arab. Main ke Arab kan. And France memang tak dinafikan sebab diorang ada depan dah memang ada Mbappe, belakang Olise paling perform lah bagi pendapat saya lah tentu. Yang goal first dia through dekat Mbappe tu memang expected gila. Tapi kita nampak Mbappe dekat France ni dia apa pengkat dia panggil apa dictator. Yang dictator. Dia shot dekat France ni expectation macam France ni orang akan rasa macam chemistry diorang kan akan susah sikit sebab banyak player PSG dengan Mbappe ex PSG. Tapi dalam game ni nampak diorang semua memang Professional lah. sangat professional. Oh, nampak muka kau puas hati. Kau suka France ke? Dulu sokong France. Untuk kali ni saya sokong Portugal. Oh, saya panggil dia. Itu sedap lah. So kalau nak cerita lebih kita dah tahu lah France macam ni. Okay, kita ambil short sikit. Iraq bertemu Norway. Membuktikan yang Haaland memang berbisa walaupun ni first World Cup dia kan. So kau boleh nampak satu tim Norway yang pasal tiga-tiga striker dia semuanya giant. So kau tengok macam mana Haaland yang dia keeper blunders keeper tu macam mana mungkin keeper tu tak expect yang Haaland seganas itu. So kau tengok lah gila dia main tak bagi chance lah. Memang Viking saya orang ni. Aura. Kau tengok yang tu Highlight. Syafiq tengok highlight. Okay, tapi kalau tengok highlight boleh cerita sikit pasal ni shot je. Haaland machine. Wah, professional simple Haaland machine. The instincts as a striker tu memang kuat. Tak boleh nak lawan. Tak boleh nak tak boleh nak sangkal. Yalah. Dia punya kejaman itu. Ya, betul. Mungkin ramai faham sebab ramai kan tengok highlight sebenarnya sebab game ada waktu kerja esok kan. So next yang second last game Argentina melawan Algeria. Messi 3 gol dan telah menyamai rekod Miroslav Klose all time score World Cup dalam satu edition. Overall edition. Sekarang dia 16. So kalau dia sekarang nombor 2 Miroslav Klose, yang paling dekat player masih bermain ni yang adalah Mbappe. Tapi kita kena ingat
Haaland ada banyak lagi edisi dia akan main. Betul. Kalau kali ni dia sumbat dekat 7-8, mungkin jauh perjalanan dia. Macam GC lah tu, Yes. Yang ada Mbappe, lepas tu kita ada Harry Kane 10 tak salah aku. CR 8. Even CR bawah Kane tak salah aku. So macam CR mungkin dalam edisi dia kena, even dia nak sampai ke tahap Messi sekarang kena gol 8 dulu gol. Tapi kau tengok game yang first lawan combo pun dia tak berjaya skor, mungkin berat sikit lah. Tapi apa kata kau tentang Messi punya performance? Rasa dia masih mental, dia nak menunjukkan dia punya semangat as bekas champion untuk edition lepas World Cup tu. So dia tak nak tunjukkan yang, saya rasa dia nak lawan lah, macam orang kata World Cup, siapa yang jadi champion World Cup ni dia akan ada badi tu. Macam yang season sebelum ni France lah. France Contoh badi apa? Contoh badi champion ni apa? Tak lepas grup dia satu tak lepas grup, tu kalah lah, senang. Dan tu saya rasa mungkin Argentina nak menambahkan badi itulah, saya rasa. So that's why don't main sungguh-sungguh. So kau rasa dia boleh pergi jauh lah. Dia boleh pergi jauh lah dalam edisi kali ni. Saya rasa dah boleh pergi jauh. Okay. Bagi aku fair enough punya komen. So next yang ditunggu Portugal lawan Kongo. Sebagai peminat CR, Sebagai peminat CR tu okay. Bruno saya okay. Apa pendapat tentang game Portugal? Portugal lah, saya tak pasti lah. Sebab bila saya tengok yang ni, saya tengok sikit game dia. Okay, saya tak sure lah kenapa, tapi nampak player macam Bruno, Vitinha ni dia macam tak nak suap CR. Itu pun satu lagi saya tak pastilah ini taktikal ke ataupun memang plan manager Portugal tidak memberikan enough attention dekat CR, saya tak sure. Tapi nampak gameplay Portugal tidak seharmoni Argentina. Okay. So salah pada CR atau tidak? Salah pada CR atau tidak berat ni. Siapa akan menentukan kecaman untuk musim Next week guys, I'm ready. Pitch out me. Ada lagi bukan salah CR. Okay. CR mana salah. Kau macam nak cakap something tentang CR ni sebelum aku boleh cakap dua. Sorry to say, sebagai peminat CR, aku kena cakap yang Messi ada kelas sendiri pada umur sekarang. Dan untuk game semalam, CR adalah beban. Betul. Beban dia ada dibarisi oleh pemain-pemain mewah di bahagian tengah. Beban. Okay, lupa nak perkenalkan. This is my highlight ketiga. Tak nak orang tak game. Itu game MU. Okay, boleh ceritakan sikit. Dah menggigil dekat luar tu nak masuk. Dulu saya ada satu quote pendek. Okay. Masa CR main kat MU, Bruno tak suka CR, semua orang tak suka Bruno. Okay, so itu kupasan untuk kali ni lah. Bruno tak suka CR, semua orang tak suka Bruno. So untuk next game Portugal lah, kau rasa apa yang boleh ditambah baik untuk kita try lah? Contoh eksperimen satu lagi, apa yang kau rasa patut diubah dekat nanti Portugal? Siap kat Portugal. Portugal. Saya rasa Bruno patut main lebih upfront ke depan. And Vitinha dengan João Neves ni dia kena tweak sikit gameplay dia. Dia memang passing dia 14,000 passing. Kalau kira passes completed 14,000 passing orang tu. Tapi dia main dekat mid je. Mid dia third half namanya final third tu dia tak masuk pun. Which is CR turun untuk carry bola, untuk dapatkan bola. Which is dia bagi. Tapi dia tak ada option. Dia tak bagi CR option. Itu satu pendapat bias daripada saya lah. Pendapat bias aku rasa untuk next cuba try rehatkan dulu versi CR sebab bagi peluang. Sebab itu game sebagai peminat CR juga, aku rasa CR tak melakukan kerja yang baik. Dia tak collect mula, even 20 minit first tu aku tak tahu banyak touch yang dia buat. So kau ada 2 game lagi nak buktikan sama ada kau, sebab prediction sekarang dia atas kertas orang semua nak jadi juara kan? Semua nak ada pegang ni. Tapi kena tahu satu benda, orang nak CR menang World Cup
tapi orang bukan letak nombor 1 CR sebagai penyari terbanyak. So boleh jadi je dia menang World Cup tak apa. Zero pernah buat kan, menang World Cup tanpa touch. Final. So Lawless menang tak World Cup, menang kan. So kita dah jumpa lah kita dia punya conclusion untuk next game. Rehatkan dulu CR kan. Nanti masuk minit 90 buat play kan. Unless dia boleh Twitch dia punya role macam Miroslav Klose. Miroslav Klose dia tak tahu langsung tak keluar langsung daripada kotak opponent. Yalah. Dia tak main langsung bola kat belakang. Which is classic striker yang style classic striker macam ni yang apply betul-betul sebenarnya Haaland lah. Betul. Haaland lah. Okay, kita move to last game, England lawan Croatia. Yang ini agak menjadi perdebatan kan kat kita punya social media, di mana last week guest kita dan ada bersembang dengan kita pasal Madueke apa benda semua kan. Dan ada yang marah Madueke menunjukkan even the first dia dimasukkan instead of Saka, dan even Madueke ada assist kan. Madueke ada assist dan tinggal Saka pun ada assist. So far lah Rans pun ada assist kan, corner kick. Yes, betul. So pemain kena claim so far tidak siap tengok Rashford juga. Tapi Rashford Barcelona sekarang. dan lepas ni Rashford tak salah aku dengar lah dia dah start masuk grup WhatsApp Arteta dah. Tapi hari tu cakap nak Rashford masuk. Dan aku suka gila dia punya game sekarang. Tak boleh nafikan dia memang Boleh jadi mungkin Barcelona tu sekadar trader sebab aku kata aku kena claim pemain macam Rice, Saka, Madueke, Gyökeres, Odegaard, Norway menang pun semua pemain Betul. asal. yes kan. Tak boleh kata, kau tengok Bruno dia top assist tak boleh apa. Betul. Ini bukan game nak main-main. Sorry to say. Saya suruh kecap. Sorry. Roasting kat corner. Roasting. Akhir saya juga roasting ni sikit lagi rata yang just take it. Okay. Alang-alang dah nak pagan lah. Any last word untuk kita tutup episod 2 kali ni sebelum kita masuk episod next untuk grouping stage round 2. Anik. Ada saya saya berharap Jepun dah akan layak ke ni, walaupun Takefusa walaupun Takefusa Kubo tu dia ada berita macam dia injured. Okay. So sekarang Jepun tengah ada problem injury player, so walaupun saya minta dia untuk Tidur layak Buat sikit je sama-sama yang semua yang terbaik. Nampak Ashfi tak menangis tadi. Okay, baik aku pergi kau last hari. Aku tengok kau macam nak luak kau macam-macam. Ikram, apa annual words untuk next game? Sebab tadi kau tengok negara Jepun betul yang Sabtu ni game Korea Mexico pun agak best juga untuk Ace so macam few game yang awal tu kalau ikut kan Asia masih belum ada kalah sebelum Iraq kira Asia rasanya tim Asia boleh lepas ke round 16. Okay. Round 16. Jauh. Jauh tu round 16. Japan. Okay. Terlalu kan. Baiklah, sebab sekarang kan 48 detik. Dia jauh sikit jalan dia. 32 kan. Lepas ni round 32 selalu round 16. So ni panjang sikit berjalan. So okay lah, round 16 fair enough lah. So Syafiq sebagai highlight kita, apa yang kau expect untuk highlight akan datang? Banyak gol lah. Supaya ayat kolam su ikut dengan. Betul. Tapi maksud aku banyak gol. Faham tak? So aku tengok tu lama, satu game lama lebih kurang macam tu lah. Puas hati. Sebab kita tak tengok game, kita tengok highlight. So kita expect the goal yang agak banyak lah. Okay, so katakan hiburan lah. So aku tak boleh deny kan kau punya permintaan tu, sebab make sense lah nak tengok lama kan. Lah hiburan kita dah tengok nak hiburan. Banyak kali tu. Macam dah lama simpan tu daripada membusuk payah cakap. Apa yang nak cakap untuk next gaming game? Apa? Untuk next gaming game lah, second round yang akhir. Portugal lawan siapa lepas ni? Portugal Dah balik. Betul. Okay, sekarang 3 tu.
Portugal dia akan bertemu dengan Portugal saya rasa Portugal saya tak super pula. Tengoklah satu Patut bos Cecilia Portugal tadi. Okay, saya rasa tak apa lah. Tapi Uzbekistan. Okay, saya Jami. Okay, game tu CR akan memasak. ini Memasak lagi masak. apa ni Game mesti main. Baca. Tak, sebab kita kena tahu. Kalau dia tak Roberto Martinez, kalau dia tak letak CR backlash kat belakang satu negara, maka satu pulau Madeira tu Kau tak mahu nak semua marah dia main. tak agak. Yang menyembah dia ramai yang key stat. Neymar Neymar dia lagi nak enjoy je. Tengok dress up dia TV Padang semua macam Trip lah. trip scholastic. Okay. Selesai boleh tengok channel YouTube dia. Selesai how I sit at the bench. Contoh. Okay. Okay, kita tengok. Aku rasa ni statement menarik untuk kita panggil lagi. Pada minggu lepas jangan lari. Jangan lari. So, kalau tanya aku ada beberapa game yang tak mendapat keputusan seperti kita inginkan lah. Satu memang Portugal, lepas tu Spain. Aku harap tim-tim ni ada masa lagi 2 game. Walaupun bukan tim yang aku sokong ke apa ke, tapi mana yang menang, macam tim yang aku sebut tadi yang menang besar dapat kekalkan momentum. Sebab tim yang menang macam kita kredit budak-budak kita, budak-budak Arsenal kita semua menyalah. Jerman menang besar, ada Havertz skor 2, Hugo Lloris skor je. Sorry je, boleh tengok muka masing-masing. Tak, selain tim yang libat itu, aku harap macam tim Spain, Portugal ni berani buat satu perubahan lah. Ada masa lagi 2 game ni dan memberikan satu hiburan yang menarik untuk kita semua, terutamanya pada Syapib Mat highlight. Okay, so habis untuk episod 2. Terima kasih kepada semua rakan-rakan jemaah Mat highlight. So kita jumpa pada episod ketiga nanti dalam podcast yang dikuasakan oleh Forfeit. Yes, podcast apa ni? Ambil Kona Podcast. Okay, lanjut. Ambil Kona Podcast. Say bye to camera. Kita Bye. I'm like gonna fuck out.